RTV, realistik, terkini, versatile. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zara Aisyah, Wakil Rimbas TV. Hari ini 11 April 2026, sekolah kami telah mengadakan program Expo Pendidikan. Program ini melibatkan NGO yang terdiri daripada 17 buah kolej yang terdapat di dalam Sarawak. Selain itu, terdapat juga beberapa buah sekolah turut serta. Jom sama-sama kita saksikan. Selamat petang dan selamat petang. Bersama saya Yes Majid. Wartawan dari Masjid Events. Pada petang ini bersama dengan Yang Muhammad Dato' Dr. Sudianapu alias Ahmad. Baiklah Muhammad Dato', apa kabar? Baik. Yang Muhammad Dato', saya ada satu soalan. Soalannya begini, apakah harapan Yang Muhammad Dato' pada pencapaian pendidikan di kawasan Parlimen P24 ini? Okay, terima kasih TV RTV. Terima kasih di atas soalan yang baik. Saya memang mempunyai harapan yang tinggi agar pendidikan di kawasan khasnya di kawasan Betong, Parlimen Betong yang akan masuk di Debak, Sepauh, dapat mengeluarkan ramai pelajar-pelajar yang yang cemerlang pada tahun-tahun yang akan datang dan menyumbang pada keperluan tenaga manusia kita di Sarawak. Yang ternyatakan tadi bahawa pimpinan kerajaan kita di bawah Yang Mahkamah Premier kita punya pelbagai inisiatif ekonomi baru yang memerlukan tenaga mahir terutamanya dalam bidang STEM. Dan menjelang tahun 2010 sudah tentu peluang-peluang pekerjaan dalam bidang tersebut memang banyak. Jadi itu harapan kita agar kita di Pong dan di Debak ini dapat jadi sebahagian dapat menyumbang untuk mengisi segala kekosongan itu. Sudah dari itu acara seperti ini adalah penting bagi kita memberi information kepada pelajar supaya mereka tahu jurusan yang perlu dipilih, bagaimana, macam mana, di mana, dan bagi kita apabila tiba masanya kita mohon dan tahu apa yang kita perlu buat. Jadi oleh itu saya mempunyai harapan yang tinggi bahawa pelajar kita di luar bandar juga mempunyai kecerdasan, kepintaran sama dengan pelajar-pelajar yang ada di bandar. Baiklah, boleh Yang Muhammad Dato' selitkan sedikit kata-kata semangat ataupun motivasi kepada calon SPM dan STPM SMK Saribas? Kepada pelajar-pelajar yang tahun ini yang akan menempuh peperiksaan SPM dengan STPM. Jadi yang pertama kita sebagai pelajar naklah daripada awal tahun ini sama-sama berusaha mendapatkan sebanyak belajar secara berterusan, dengan tunggu last minute lah. Besok nak exam, baru kita nak buka buku penerujukan tu macam dia siapat lah. Kita daripada awal tahun sungguh-sungguh membaca. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat Dato' kerana sudi bersama saya pada hari ini. Ya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay. Itu sahaja video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share. Jika ada sebarang cadangan, sila tinggal di ruang komen. Realistik, terkini, versatile. Bye.